Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pengurusi majlis, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah, Timbalan Menteri Dalam Negeri. Saya juga gembira mengalu-ngalukan berbahagia Datuk Dr. Awang Alik Jeman, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Datuk Haji Abdul Halim Abdul Rahman, Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan KDN. Datuk Haji Mahzan Mahyudin, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan. Tuan Fakur Razi Abdul Wahab, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan. Istimewa aluan ini buat tuan rumah majlis kita hari ini, Datuk Seri Muhammad Suhaili Mak Zain, Ketua Pengarah AKPS. Sosok ni memang dikenal sebagai tegas dan cengeng. Tapi tak pula saya jangka yang majlis AKPS ni, KSU pun cengeng juga hari ni. Dia ada kesan rupanya. Tapi saya percaya 3 mesej yang KSU sebut itu munasabah, terutama sebagai ketua pentadbir di kementerian. KSU tentunya mengharapkan seluruh jajaran anak buahnya dapat memahami dan patuh tentang disiplin organisasi. Saya ingat satu peringatan yang kita ambil dengan sikap yang terbuka dan dalam konteks kita nak menjadikan kementerian kita ni terbaik dan berfungsi menunaikan amanah. Itu konteks tegurannya. Yang terakhir yang disampaikan sebagai mesej Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada pemukiman KSU itu tak sukar dipahami. Dalam konteks keadilan, artinya melakukan satu perkara kena pada tempatnya. Kalau orang miskin dibantu tu kerana kemiskinan, bukan kerana warna kulitnya, bukan kerana anutan agamanya. Jadi yang itu basisnya. Ya. Dan cinta kepada agama dan bangsa sendiri itu fitrah, tak salah pun. Ya, cuma kecintaan kepada agama dan bangsa jangan sampai kita berlaku tidak adil kepada yang lain. Itu maksud keadilan itu. Dan tadi Ustaz Nabil, kuliah duhanya itu bagus sekali. Saya tertarik tu. Yang jadi my web saya tajuk Mega Sale. Saya dah ingat Mega Sale apa. Rupanya Mega Sale ini, Ramadan ini peluang untuk penuhkan troli itu dengan pahala. Apa saja. Maknanya berlipat kali ganda. Itu maksudnya Mega Sale. Yang kita kena berebut. Dan disebut tadi oleh Ustaz Nabil, saya walaupun datang 10 minit, nak beritahu Datuk Alim. Datuk Alim main pada awal lagi. Ini ulasah ringkasan dia tengok dia. Silap jadi lebih baik pada Ustaz Nabil ulas tadi tu. Ya. Mega Sale ni, Ustaz Nabil punya landing tadi adalah peluang untuk kita penuhkan troli dengan pahala. Ya. Dan memang itu yang kita kejar. Tapi kalau matlamat akhir kita sebagai Muslim ini adalah syurga, jalan atau tiket yang membawa pada syurga itu ialah rahmah dan keampunan. Rahmah dan keampunan. Dalil. Pasal apa yang Saifuddin kata begitu? Ada dialog antara Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW masa bulan puasa. Ni nak intro ni nak bagi itu sikit pasal KPF pun cengeng, KSU pun cengeng, jadi kita nak tenangkan dulu.
Ya, lagi dia tak mau dengar apa dah. Jadi kita bagi hak ni dulu. Ada satu dialog antara Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Aisyah tanya dengan Nabi, wahai Rasulullah, dalam bulan puasa ni, ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Aku nak minta doa apa pada malam Lailatul Qadar ni? Apa doa yang paling baik aku nak minta? Nabi jawab, doa minta rahmah dan keampunan. Doa minta rahmah dan keampunan. Tak yang tu. Minta rahmah, diberi rahmah dan diberi keampunan. Ya. Ada sebuah kisah hadis. Saya tak baca matan yang panjang, tapi saya ceritakan tentang mafhumnya. Seorang laki-laki masa hidup, dia buat banyak amal ibadat dia. Mega sale semua dia ada kutip. Tambah Ramadan, mega sale sajalah. Penuh troli dia dengan pahala dia. Dia rasa cukup banyak. Dan di akhirat nanti, Tuhan kata, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmah dan keampunan aku. Laki-laki itu jawab, wahai Tuhan, aku nak masuk syurga, tapi dengan pahala aku yang banyak. Semayang aku, puasa aku, kebaikan kepada ibu bapa, kebaikan kepada jiran, aku baca Quran, aku sedekah. Banyak. Mega sale, penuh troli pahala. Aku nak masuk syurga dengan pahala aku yang banyak. Dengan amal ibadat aku. Tuhan kata masuk dengan rahmah keampunan. 3 kali. Dia kata aku nak masuk dengan pahala aku. Amal ibadat aku. Tuhan kata baik. Sekarang timbang. Nikmat mata yang aku bagi pada kamu. Yang kamu kufuri. Kamu tengok yang tak sepatutnya kamu tengok. Dengan semua timbunan amalan kamu. Timbang-timbang berat hak jahat lagi. Sekarang pilih. Kamu nak masuk surga dengan rahmat keampunan ataupun dengan amal ibadat dan pahala yang kamu rasa banyak. Laki-laki itu jawab, sekarang aku nak masuk dengan rahmat dan keampunan. Jadi rahmah dan keampunan. Rahmah dan keampunan. Baik. Itu mesej yang pertama. Hadirin yang saya muliakan, sekurang-kurangnya dalam ucapan bulanan saya ni, hak berikutnya hak saya nak sampai ni tak boleh faham pun tak apa, tapi boleh hak pertama ni pun cukup lah. Ya, boleh dah. Hak ni yang kita nak. Dan pagi ini, ucapan tahniah saya kepada AKPS di atas penganjuran himpunan bulanan kita pada hari ini. Dan kita ucapkan syabas, tahniah dan terima kasih. Dan video korporatnya itu simple, tapi mesejnya itu dapat kita faham dengan elok. Ini soal keselamatan, sempadan pintu masuk. Secara kebetulan, sahabat saya Dr. Samsul Anwar Nasarah sekarang sedang menguruskan rang undang-undang RTS yang juga akan mengawal isu pintu masuk. Ia adalah satu undang-undang domestik yang kita kena siapkan. Tahun ini, ujung tahun, sekitar bulan September, dijadualkan akan siap satu perkhidmatan kereta api dari Woodland, Bukit Cagar Woodland. Sebelah Johor, Bukit Cagar, sebelah Singapura, Woodland. Panjang treknya cuma 4 km. Ambil masa 5 minit saja. Dan dalam 1 jam, boleh bawa sampai 10,000 penumpang. Kalau kita naik kereta api, itu, dari Bukit Cagar nak ke Singapura, Woodland, kita lalu immigration kita lalu immigration Singapura di Bukit Cagar. Kita naik kereta api, sampai Singapura, terus keluar. Kita nak balik nanti, lalu immigration Singapura, lalu immigration kita. Sampai Bukit Cagar, kita pun bersurai. Untuk itu berjalan, kita kena ada undang-undang. Saya ucap tahniah, syabas pegawai kita yang berempah pulas menyiapkan rang undang-undang itu sehingga membolehkan kita bentangkan
di Parlimen. Sesi ini, bacaan kedua semalam, hari ini sambung perbahasan dan timbalan saya, Dr. Samsul Anwar Nasarah akan uruskan. Dan kemudian kita bawa ke Dewan Negara dan membolehkan projek yang saya sebutkan tadi berjalan dengan semua kepatuhan terhadap undang-undang. Itu penting. Itu tugas KDN. Dan pegawai yang mempersiapkannya itu saya sangat hargai kerana mereka bekerja dalam tempoh masa yang sangat pendek sebenarnya, sebab kita bukan saja urusan kita tapi banyak lagi agensi kawal selia yang lain yang kita selaraskan. Alhamdulillah, itu satu pencapaian yang boleh kita banggakan berkat kerjasama semua. Ya. Hadirin yang saya muliakan, tugas hakiki kita adalah keselamatan dan ketenteraman awam. Saya tahu lewat kebelakangan ini, isu-isu perkauman dan sentimen agama menjadi sedikit tajam. Terutama bila semalam ada satu tindakan individu yang mengambil tindakan atau melaksanakan satu perbuatan mengikut kuasa dia sendiri, tak mengikut jalur hukum. Maka diroboh satu rumah ibadat. Hal ini kalau tak ditangani dengan cermat, mengikut prinsip undang-undang ataupun rule of law, kedaulatan undang-undang, ini boleh saja mencetuskan keadaan yang tak mahu kita lihat berlaku dalam negara kita. Isu berkaitan kaum dan agama ini sangat emotif. Terutama dunia di mana semua maklumat hanya di hujung jari, disebar oleh orang yang tak fikir pun soal keamanan dan ketenteraman. Yang penting jarinya itu terus menyebarkan saja, apa saja. Kerana itu tanggungjawab pihak polis menjadi sangat kritikal dalam keadaan sekarang. Dalam menguruskan keadaan ini, keadaan apa? Insiden seperti ini, yang mudah saja dimanipulasi, berpotensi menjejaskan keharmonian, dan secara komunikasinya tak diurus dengan jelas, itu akan melengkapkan malapetaka. Kerana itu, peluang pagi ini, saya nak sebut bahawa dari perspektif Kementerian Dalam Negeri, pertama, mesej kita ialah kita wajib tangani perkara ini mengikut undang-undang. Mengikut proses yang sah. Bukannya cara emosi dan sentimen. Kalau ia terkait dengan status tanah, pemilikan dan perancangan bandar, biar ia ditentukan mengikut saluran undang-undang. Tak boleh ada pihak yang mengambil tindakan sendiri atau mencetuskan provokasi. Perbuatan ini sangat bahaya. Dan kita ulangi kesungguhan kerajaan bahawa penyelesaian yang adil dalam isu ini mestilah berlandaskan fakta dan perundangan. Itu prinsip-prinsip yang sangat jelas. Prinsip apa? Kedaulatan undang-undang. Ini bukan isu setahun dua ini. Ini isu legacy yang dah ada. Kerana adanya itu, kalau dilihat sebagai tidak berasaskan kepada kepatuhan undang-undang, maka ia kena dibetulkan. Yang kedua, kita tetap kekal sebagai sebuah negara berbilang kaum, berbilang agama, berbilang budaya. Maka jaminan kebebasan agama itu
seperti termaktub dalam perlembagaan, kekal sebagai pendirian kerajaan, menghormati kebebasan beragama, termasuk menghormati kewujudan rumah ibadat semua agama, kena dihormati dan dilindungi. Dan sebarang penyelesaiannya mesti mengambil kira sensitiviti penganut yang terlibat. Malaysia ni dibina di atas semangat hidup bersama dan kepelbagaian. Tak ada di kalangan kita yang nak tengok berlaku negara ini kucak-kacir, porak-poranda, ketika semua landasan dan petunjuk ekonomi menunjukkan kita bergerak di atas landasan yang tepat. You are moving on the right track, towards the right direction. Semua petunjuk ekonomi. Negara sekarang berada pada landasan yang betul. Jadi insiden-insiden seperti ini tak boleh kita biarkan berterusan. Yang ketiga, seruan agar rakyat tidak terpengaruh dengan maklumat yang tidak sahih dan naratif yang memecah belahkan berasaskan pada sentimen dan emosi. Itu mudah dicetus, tapi sukar untuk dibendung. Saya letakkan kepercayaan penuh kepada pasukan polis Sangsaka Biru. Gunakan seluruh keupayaan kita sebagai agensi paling penting dalam melaksanakan undang-undang. Yang ini, saya percaya besok akan ikut dibincang di dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Sebab itu, saya dah meminta Ketua Polis Negara, pengarah cawangan khas, untuk bersedia dengan memberikan gambaran yang sebenar tentang peristiwa ini bagi membolehkan sama-sama kita pertama ikhtiar untuk membantu mereda dan melegakan. Ya. Hadirin yang saya muliakan, itu mesej yang kedua. Mesej yang ketiga ialah AKPS pada mesyuarat Jemaah Menteri yang lepas. Seawal agenda pertama perutusan Perdana Menteri. Mesej Perdana Menteri kepada KDN, terutama agensi penguatkuasa, polis, APMM, termasuk immigration dan AKPS, untuk kesekian kalinya diperingatkan. Dan saya bawa pesanan yang sama dalam mesyuarat pos kabinet pada hari Isnin yang lepas, bahawa fokus kepada penguatkuasaan, kekalkan momentum, atasi isu-isu integriti, kemudian laksanakan tugas dan amanah itu dengan penuh tanggungjawab. Itu seawal perutusan Perdana Menteri. Tentunya kemudian Perdana Menteri menyusul dengan beberapa cerita kejayaan. Pihak polis misalnya pada tahun lepas, KDNKA, dalam pelbagai operasi telah merekodkan nilai rampasan yang sangat tinggi. Angka 7 bilion itu sangat tinggi, nilai rampasannya. Dan kita berkolaborasi pula dengan lembaga hasil dalam negeri, sehingga membawa kepada kutipan cukai lembaga hasil mencecah lebih 500 juta ringgit. Untuk Perdana Menteri memberikan penghargaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri, sebagai menteri saya
adalah rasa kebanggaan. Tapi pada masa yang sama saya tahu mengekalkan momentum ini jauh lebih sukar. Jauh lebih sukar. Kerana itu saya letakkan kepercayaan penuh pada pasukan polis APMM. Datuk Rosli hari ini diwakili oleh tak duduk tengah ni. Okey. Immigration. Ya, Datuk Zakaria. Hari ini dia berlepas umrah. Ya. Lokman ada. Ya. Datuk Suhaili. Hang Nadim. Dia sebut Hang Nadim tadi. Hang Nadim ingatkan bahawa selalunya kita tewas dan kalah kerana pengkhianatan dalaman. Jaga pintu sempadan, harapkan pegar makan padi. Bukan pagar ya, pegar nama burung. Betul kan kalau ada salah faham tu. Harapkan pagar makan padi. Bukan pagar, pegar. Pegar adalah burung. Dia yang makan padi. Pagak mana ada makan padi. Ya. Jadi tak boleh ada kecurangan dalam perkara ini. Soal sempadan. Terutama dalam memberikan negara kita yang menerima reaksi yang pelbagai. Semalam saya mengadakan mesyuarat dengan Ketua UNHCR di Kuala Lumpur. UNHCR, satu entiti antarabangsa, ada di negara kita untuk dua kerja. Yang pertama, mendaftarkan pelarian. Ada negara yang bergolak, rakyat dia memilih untuk datang ke tempat kita. UNHCR kerjanya daftar. Kerja dia yang kedua, selepas daftar, pastikan kesahihan status sebagai pelarian. Kerja yang kedua ialah mencari negara ketiga untuk ditempatkan pelarian itu. Itu kerja dia. Semalam, saya dan pasukan mengadakan perjumpaan dengan pasukan UNHCR. Saya ditemani Datuk Mazan dan pasukannya. Kerana kita sekarang sedang menjalankan inisiatif pendaftaran kita. Dokumen pendaftaran pelarian. UNHCR daftar, itu tugas dia. Kita juga ada kewajipan untuk membuat pendaftaran. Dan saya terangkan kriteria dan kayu ukur. Mengikut kacamata kita sesuai dengan undang-undang negara kita. Dan hala tuju ke depan terhadap menguruskan isu pelarian di negara kita. Kita bukan saja menerima kunjungan atau kedatangan pelarian. Ada juga yang orang asing yang datang secara penyeludupan. Sebab itu kita ada istilah smuggling of migrant. Kita ada istilah trafficking in person. Dan yang terlibat dengan ini, kita tak teragak-agak untuk menggunakan sosma. Walaupun penggunaan itu terus mengundang kritikan daripada sesetengah pihak. Tapi buat masa sekarang, inilah undang-undang yang kita rasa paling mujarab untuk kita guna pakai. Sebab menguruskan ancaman ini, yang masuk bolos melalui pintu sempadan, bukan jalan biasa, tapi jalan tikus. Darat dan laut. Ini memerlukan pasukan polis mengambil masa yang panjang untuk mengesan. Semua sel yang terlibat, dalam dan luar negara. Dan ini bukan satu kerja yang mudah untuk diselesaikan dalam tempoh beberapa hari. Ia memakan masa yang panjang. Tapi bukan bermakna bahawa kita tidak sensitif terhadap kritikan dan teguran dan pandangan terhadap SOSMA sebagai satu sumber undang-undang, punca kuasa kita. Itu kita telah pun mendapat persetujuan Jemaah Menteri untuk KDN melakukan pindaan terhadap beberapa seksyen. Melakukan pindaan itu tidak sampai menjejaskan peranan pasukan polis dan keberkesanan pasukan polis. Sebab kita nak memberikan perimbangan antara tanggungjawab menjaga keselamatan negara
dengan kewajipan menghormati hak asasi seorang individu. Ya. Kerana itu, saya terus memberikan dukungan berterusan kepada pasukan polis bahawa kawalan terhadap pintu masuk negara, termasuk dalam bidang tanggungjawab AKPS, adalah keutamaan kita. Ya. Dan dalam konteks inilah, saudara, kita faham bahawa KDN ini satu kementerian yang sangat dinamik menguruskan isu-isunya. Sangat dinamik. Dilihat dari segi perbahasan di Parlimen yang menarik minat ahli-ahli Parlimen, menyentuh tentang isu-isu di bawah forte Kementerian Dalam Negeri, maupun isu-isu yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, menjadikan kita tak mampu untuk berada dalam keadaan complacent. Dan kita akan hanya ada kekuatan untuk menjayakan tanggungjawab ini kalau kita kekal sebagai satu pasukan yang mantap. Saya dan sahabat saya Datuk Dr. Samsul Anwar Nasara akan sentiasa mengamalkan kepimpinan yang terbuka. Maksudnya, kami bersedia menunjukkan hala tuju kementerian ini. Kami akan provide leadership dan kami akan facilitate untuk sesuatu dasar kementerian itu dilaksanakan. Di satu sisi lain, Ketua Setiausaha Kementerian adalah watak utama dalam memastikan direction yang kami set, leadership yang kami sediakan, dan fasilitasi yang kami ikut sama. Tetapi di sana, peranan KSU yang memimpin pelbagai bahagian dan agensi di bawahnya adalah prerequisite, prasyarat yang sangat penting. Kerana itu, bila KSU mengambil sikap di awal ucapan ringkasnya tadi, kita harus mengambilnya dalam konteks yang lebih luas. Nak tengok bahawa kementerian ini betul-betul dapat tunaikan tanggungjawab kita. Itu mesej ucapan bulanan saya pada kali ini. Ya. Saya tak perlu recap, melainkan yang pertama, melakukan sedikit hulasah terhadap pengisian Ustaz Nabil tadi. Yang kedua, saya sentuh sikit poin ketiga peringatan KSU, terutama dalam tanggungjawab menegakkan keadilan. Dalam contoh tadi adalah membantu. Contoh tadi adalah membantu orang yang terlibat dengan kemiskinan. Itu sebagai contoh nak faham konsep keadilan. Dibantu kerana miskin, bukan dibantu kerana warna kulitnya. Kemudian, saya sentuh sikit tentang RTS adalah satu domestic law yang kita kena selesaikan. InsyaAllah, selesai besok. Bagi membolehkan satu lagi projek baru. Pintu masuk sempadan kita akan paling sibuk antara sempadan yang paling sibuk berbanding dunia lah yang lain. Dulu mungkin US Mexico paling sibuk. Sekarang kita. Ya. Dan dalam menjaga, menunaikan tanggungjawab itu, kita letakkan kepercayaan besar kepada AKPS. Kemudian saya sentuh mesej Perdana Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri yang lepas seawal mukadimahnya perutusan. Sementara mengangkat beberapa cerita kejayaan, success stories dalam agensi penguatkuasa kementerian, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahukan momentumnya itu dikekalkan. Fokus, kemudian atasi isu-isu integriti. Kemudian saya menyentuh sedikit tentang pertemuan dengan bapa agensi antarabangsa, peluang untuk kita menyampaikan hala tuju kita. Ya, dan sedikit tazkirah menjelang Ramadan, saya sebut bahawa sementara mega sale memberi peluang kepada kita memenuhkan troli dengan pahala, tapi saya ambil
kisah dialog antara Aisyah dan Nabi Muhammad SAW. Bila ditanya, Nabi jawab bahawa mintalah diberi rahmah dan keampunan. Itu mesej kita. Dan tadi disebut oleh Ustaz Nabil adalah tentang Nabi Muhammad dan mukjizatnya Al-Quran. Berbanding mukjizat Nabi lain, mukjizat itu habis bersama wafatnya para Nabi. Tapi mukjizat Al-Quran, meskipun Nabi Muhammad sudah wafat, tapi mukjizat itu terus kekal sampai hari ini. Itu je beza dia. Hak Ustaz Nabi bersyarah tu kemas dah. Boleh tambah lagi tu. Betul, Datuk Roslin, betul. Ada. Tak, maksudnya, mukjizat Nabi terdahulu, mukjizat Nabi Musa, tongkatnya bertukar menjadi ular. Mukjizat tu dah tak ada bila Nabi Musa wafat. Ya, ada mukjizat Nabi yang boleh menghidupkan orang yang mati. Nabi wafat, dah tak ada lagi. Ada mukjizat Nabi yang boleh menggoncang bumi, menggoncang gunung dan membelah bumi. Tapi bila Nabi itu wafat, mukjizat itu dah tak ada lagi. Tapi mukjizat terbesar Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nabi wafat, tapi mukjizat itu kekal sampai hari ini. Boleh? Cara tu. Jadi minggu depan, bulan depan siapa pula giliran? Siapa? JPN. Panggil Saifuddin pula, mula dengan kuliah duha dulu. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan penuh inspirasi daripada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Mohon jasa baik Yang Berhormat Datuk Seri untuk terus kekal berada di atas pentas bagi atur cara seterusnya.